Satu dunia cakap bulan puasa ni kena banyakkan bersabar. Tapi jiran aku ni memang jenis menguji iman sampai aku rasa nak maki depan muka dia. Serius, aku rasa macam nak luruh jantung. Nama jiran aku ni Han. Sejak awal Ramadan, hidup aku dah tak tenang. Korang bayangkanlah, aku ni kerja pagi sampai petang. Balik dalam keadaan jam gila kat KL ni. Penat nak mampus. Tapi asal nak dekat waktu berbuka je, dia dah terpacak depan pagar rumah aku. Alasan dia tetap sama setiap hari. Dia bujang lah, dapur dia rosak lah, dia tak sempat nak cari makanan kat bazar sebab penat kerja lah. Dia punya muka tu, kalau korang tengok, korang pun mesti kesian. Nampak macam orang tak makan 2 hari. Aku ni sebab fikirkan pahala bagi orang makan berbuka, aku gagahkan juga diri masak lebih setiap hari. Tapi makin lama dia dah mula naik lemak. Dia siap request lauk tau. Arya, esok masak lemak cili api boleh tak? Teringin pula rasa. Dia ingat aku ni tukang masak peribadi dia ke apa? Aku diamkan je lagi. Sampailah satu malam tadi masa aku nak keluar buang sampah dekat luar dalam pukul 11 malam, aku nampak sesuatu yang buat darah aku mendidih sampai ke kepala. Sumpah, aku rasa nak hempuk dia dengan periuk bila aku tengok apa dia buat kat belakang aku. Masa tu, keadaan dah gelap gelita. Aku keluar bawa plastik sampah nak letak kat tong depan rumah. Sekali aku nampak Han tengah selamba buang bekas makanan yang aku bagi tadi dalam tong sampah depan rumah dia. Bukan bekas kosong tau. Lauk tu penuh lagi dalam tu. Aku nampak dia buang macam tu je, macam lauk tu sampah busuk. Lepas tu, aku nampak dia masuk rumah bawa 2 kotak pizza besar. Aku dengar dia gelak-gelak tengah buat video call dengan kawan dia. Dia cakap, lauk jiran aku bagi ni rasa macam sampah. Aku buang je lah. Nasib baik aku ada simpan duit nak makan pizza hari-hari. Korang bayangkan perasaan aku masa tu. Aku penat-penat masak, potong bawang sampai pedih mata, tahan panas depan dapur, tapi dia buang macam tu je. Duit nak beli pizza mahal ada, tapi alasan tak ada duit nak beli beras tu memang lakonan semata-mata sebab dia nak jimat duit dia dan perah tenaga aku. Masa tu aku dah tak boleh sabar. Aku terus panggil dia dekat pagar. Aku tanya dia, kenapa abang buang lauk yang saya bagi tadi? Dan pizza tu apa? Korang tahu dia jawab apa dengan muka tak bersalah dia tu? Dia boleh cakap, alah Arya, saya bukan apa. Lauk tu tadi nampak macam dah basi. Pizza ni kawan saya bagi. Lagipun, bulan puasa ni kena ikhlas bagi makanan ke orang. Tak baik berkira, nanti pahala awak kurang. Dia siap ceramah aku pasal pahala pula. Dia guna agama untuk tutup perangai parasite dia tu. Dia cakap aku patut syukur sebab dia bagi aku peluang cari pahala tiap-tiap hari dengan bagi dia makan. Sumpah, aku rasa macam nak meletup kat situ juga. Ada orang memang jenis muka tembok, tak tahu malu langsung. Tapi bila aku tengok balik muka dia dalam cahaya lampu jalan tu, sebenarnya kalau ikutkan hati memang aku nak blacklist terus. Tapi itulah, kalau dia nak aku masakkan hari-hari untuk dia, baik dia kahwin je dengan aku terus. Hani pun kalau tengok lama-lama boleh tahan handsome juga. Geram aku ni pun ada limit juga bila tengok muka dia tu. Korang rasa macam mana? Aku patut bedok dia dengan periuk ke atau aku patut onkan saja?